Saya beritahu rakan-rakan, jangan pedulikan satu dua suara-suara. Apa suara-suara ini kecil. Yang kita lawan itu gergasi Israel. Tapi sedikit pun kita tidak rasa takut dan cemas. Sembilan masih di tahanan Israel. Sahabat saya Tayyip Erdogan baru bagi message, baru menteri luarnya sampai ke Datuk Hasan, insya-Allah Turki akan terus bantu yang 9 itu. Ini baru lagi. Sani, berita terakhir. Kita dengar kisah tadi dan tentunya sebagai manusia kita terkesan. Ini kisah derita abad ini, bukan tahun ini, bukan 2 tahun yang lalu. Abad ini belum pernah menyaksikan penderitaan rakyat dihina, diabdikan seperti mana yang dialami oleh masyarakat rakan-rakan kita Gaza dan Palestin. Lakukanlah sedaya upaya kita. Ya betul, ada pengorbanan. Saya terharu kerana betul mereka menceritakan pengalaman, tapi tidak pernah seorang pun yang bicara yang meninggalkan sebenarnya mereka ini sekadar membawa suatu suara memperjuangkan nasib rakyat Gaza dan Palestin. Yang kita berhimpun malam ini, betul kita raihkan mereka kerana mereka itu jadi wakil kita memperjuangkan kebebasan, kemerdekaan dan maruah orang Palestin. Hari ini di Sharm el-Sheikh, Mesir, ada rundingan ditekan oleh Amerika Syarikat, Mesir, Qatar, disertai oleh Hamas dan juga Israel. Ada permulaan perbincangan, liku-likunya masih panjang. Kita mendoakan mudah-mudahan ada hasil yang lebih positif. Mengapa kerajaan Malaysia mengambil tindakan, keputusan mendukung semangat persefahaman awal ini? Apakah kita puas hati sepenuhnya? Tidak. Apakah kita percaya ini akan berlaku seperti mana dirangka? Tidak. Tetapi kita bersama dengan rakan-rakan dunia Arab, dunia Islam dan dengan negara yang lebih progresif mau penindasan ini, kezaliman ini, penjajahan ini, pembunuhan ini dihentikan oleh Zionis Israel. Kita mau Gaza bebas dan kita mau segera bantuan kemanusiaan sampai. Tapi ini tidak boleh menghentikan ia jadi polemik politik, seolah-olah kita jual maruah, kita tunduk kepada Presiden Trump. Saudara, bila Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj nak merdeka, dia bawa rombongan pergi ke London. Jumpa siapa? Itu penjajah Inggris. Itu orang yang menjajah negara kita, yang kejam terhadap rakyat kita, yang mengauk kekayaan negara kita, yang mengusir raja-raja kita, merendahkan martabat Islam di negara kita. Tetapi rundingan diplomatik itu penting kerana matlamatnya kemerdekaan. Vietnam mangsa di tangan Amerika, sebelumnya Perancis, itu jutaan orang terkorban. Kemudian ada langkah damai Amerika dan Vietnam berunding di Paris. Saudara, harus ada kebijaksanaan. Yang saya mau dan rakan-rakan saya mau itu damai. Jangan dibunuh lagi anak-anak kita di Gaza. Jangan diapa-apakan wanita kita.
Merdekakan mereka, beri hak kepada mereka. Kalau ini bermakna kita atas nama ASEAN mengundang Donald Trump, apa salahnya gunting? Saya bukan menyerah, saya nak gunting. Baru-baru ini selesai masalah yang rakan-rakan kita 23 orang. Dia nak kena belanja saya sikit sebab dia orang punya pasal saya tak berapa tidur. Tetapi ini bukan kerja saya seorang. Betul, Amir Khatar, Perdana Menteri Khatar, kemudian Presiden Tayyip Erdogan, penasihat keselamatan, kita bincang. Tetapi ramai Tok Mat Hassan hubungi Sekretari Rubio, Amerika Syarikat. Oh, tanya, oh, apa guna Amerika itu sokong Israel? Tapi kita nak cari penyelesaian. Penyelesaian itu ada kebijaksanaan, memerlukan kebijaksanaan. Bukan kita menyerah, kita mencari helah kebijaksanaan yang disebut diplomasi. Kemudian ada seorang lagi yang berpengaruh. Menurut Amir Khatar, menurut Perdana Menteri Muhammad bin Salman Arab Saudi, menurut Tayyip Erdogan, kata Anwar, cuba hubungi Witkoff, Steve Witkoff yang mengepalai rundingan di antara Hamas dan Israel. Saya kata baik. Terus tugaskan Saifuddin Nasution, cari Witkoff, bagi tahu anak-anak kita ditahan di penjara Israel. Kita minta kerjasama dia bebaskan. Jadi Amerika Syarikat, Jordan, apa kita setuju semua dengan Jordan? Tidak. Kita setuju dengan kata semuanya? Tidak. Saya harap rakan-rakan faham ini. Kita jangan ikut sentimen kita, angkuh kita, seolah kita tahu semua, ya. Hina saya sebab atas nama ASEAN jemput Donald Trump, Perdana Menteri yang paling tak guna. Bukan isunya, bukan soal dagang saja, tapi soal kebijaksanaan politik harus ada, kematangan harus ada. Baca sejarah pejuang-pejuang Islam. Rasulullah SAW yang beberapa perjanjian, orang yang menghina, yang tak sanggup terima Nabi Muhammad itu Rasulullah, itu pun berunding. Apa kita lebih daripada itu? Mengapa kita izinkan begini? Ini anak kita berkorban. Free Palestine. Semangat sikit ni, 23 orang. Saya salute sebab aku kau nak pergi pun tak mudah juga. Dia pergi. Oh, niat dia mungkin tak baik. Dia nak popular, dia nak Zaman nak famouskan pondok dia lah. Ini manusia jenis apa ini? Kamu tak berani pergi, orang pergi kamu doakan. Ini tak, kamu hamun dia. Kemudian habis itu Allahu Akbar. Saudara, bangkit dan selamatkan negara kita. Orang yang sanggup berjuang kita salute, doakan. Itu usaha rendah-rendah yang mampu kita lakukan. Saya anak Malaysia, dengan Palestin ini dah lama. Tahun 73 saya ketuai demonstrasi di hadapan kedutaan Amerika Syarikat dalam perang atas dunia Arab masa itu, 1973 War, dia disebut Ramadan War. 73 sudah belum ada. 83 saya hadir di Algiers, mesyuarat PLO diketuai oleh Yasser Arafat. Yasser Arafat angkat saya sebagai anaknya. Tapi saya tahu betapa sukarnya. Jadi soal komitmen kita harus ada. Dan bila anak-anak ini sampai ke situ, sanggup kelak dalam lautan, tinggal keluarga-keluarga wising, anak-anak
tak tahu nasibnya. Ini bukan melawat Paris, ini nak pergi Gaza yang dikuasai oleh Israel. Sebab itu mula diberi tahu pada saya kata, Allah, anak-anak ni, hai, saya sebagai bapa tentunya rusing, karena saya tahu ini mereka ni cari susah dia, susah aku sekali. Tetapi saya hormat mereka. Ini kita bangga, mereka mencipta sejarah, anak-anak yang sanggup berjuang. Dia tak sama dengan orang bicara di depan dunia Arab. Datuk Mat ada, bila saya seorang-seorangnya dalam ucapan di depan semua pemimpin dunia Arab dan dunia Islam, saya kata, ini peristiaraan apa lagi nak buat? Memorandum apa lagi nak buat? Orang dibunuh lagi ni setiap hari. Jadi sekarang anak-anak kita mau belayar, termasuk Sumur Nusantara, dalam Global Flotilla. Saya minta mereka sokong dan jamin mereka selamat, bawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Saya sebagai anak Malaysia bicara bangga dengan pengorbanan dan perjuangan mereka dan rakan-rakan seluruh dunia. Ini beza. Dulu saya ingat lagi dalam perhimpunan lalu Sani, saya sebut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Beza orang bicara dengan orang yang melangkah dalam jihad ini. Kalau niat mereka, itikat mereka betul, kita doa agar direstui. Jadi saya harap anak-anak ini jangan sedikit, saya tak fikir mereka terguris. Ini pejuang-pejuang handalan ini. Tetapi ingat, mereka ini memberi pencerahan. Berapa banyak pemimpin United Nations General Assembly bicara berdentum-dentam, buat rumusan, buat resolusi, ratusan mesyuarat dan sidang. Tetapi pelayaran ini daripada sesiapa ni? Ustaz besar, ustaz kecil, tetapi menggemparkan dunia. Satu dunia bicara tentang mereka. Alhamdulillah, kerana Malaysia diwakili dan sekarang pula diminta menjelaskan. Salute kepada Sani, Nadir dan kawan-kawan, and we will support you in this exercise. Baik, saya ingat jemput saya datang untuk dengar-dengar cukup-cukup, rupanya ada nawaitu dia yang lain. Betul, saya fikir strategi penting, kebijaksanaan kita. Kita cuba melalui lautan, dan sekarang ada rundingan. Dan minggu depan ni, hari Jumaat, belanjawan belum selesai. Jumaat belanjawan, nak minta apa, minta sekarang. Baik, tapi yang nak saya nak jamin, sokong Palestin itu tetap. Baik, ada cadangan yang saya rasa wajar diberi pertimbangan. Saya, rakan-rakan Hasan dan Saifuddin semua ada ni, Dr. Naim, Fahmi, Fadlina, ramai lagi, siapa lagi ada? Ngah Koming pun ada, Dr. Zaleha, Ketua Suasana Negara. Mana, sudah bayangkan di negara mana di dunia bila kita bicara pasal Flotilla dan Palestin, kabinet
dan seluruh pegawai-pegawai kanan kerajaan di sini. Peguam negara, ketua polis, semua ada. Alhamdulillah kita ada nikmat di negara Malaysia tercinta ini. Jadi minggu depan selesai belanjawan, Isnin Selasa saya akan panggil dengan kawan-kawan bincang dengan Sani, Nadir dan kawan-kawan wakil macam mana strategi nak sampai ke Mesir, pecah tembok Rafah. Takbir! Takbir! Dan kalau boleh minggu depan setelah berunding dengan mereka, saya akan hubungi Presiden Abdul Fattah Sisi, Presiden Mesir. Takbir! Allahu Akbar. Mudah-mudahan laluan itu lebih mudah. Yang penting apa? Untuk apa? Untuk bagi mesej bahawa kita menyokong perjuangan rakyat Gaza dan Palestin. Mesej apa lagi? Dunia tidak boleh membisu. Dunia bukan dalam zaman barbarik. Ini zaman tamadun. Mesti bebas, mesti beri mereka makan, minum, perubatan, sekolah, masjid seperti mana yang sewajarnya bagi mana-mana rakyat di dunia ini. Bagi kalau ada rakyat Malaysia, memang ada beberapa orang yang bertanya, bila saya luluskan 100 juta, dia tak ada orang miskin di sini. Mengapa heboh sangat nak bantu orang lain? Saya nak beritahu, kamu belajar baca balik peristiwa kemerdekaan negara Malaysia ini. Malaysia ini merdeka sebagai negara bebas dan berdaulat. Bebas maknanya bebas menyuarakan. Mengapa kita merdeka? Kerana kita tolak penjajah Inggris. Mengapa kita biarkan Gaza dijajah oleh Israel? Jadi mudah-mudahan saudara yang belum tamat pengajian dia, kita beri dakwah dengan baik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, insya-Allah ada kebaikannya. Tapi saudara-saudari yang ada memang dilantik sebagai wakil-wakil pejuang Gaza di Malaysia. Lakukanlah sebaik mungkin. Belum selesai. Belajar dari pengalaman mereka. Ikat perpaduan kita rabitatah. Perpaduan kita biar mantap dan kuat. Beri pencerahan biar tingkat ilmu dan amal kita. Jangan singgung bila orang berbuat baik, jangan su'zan, biar ada baik sangka. Kamu tak sanggup, jangan hina orang yang sanggup. Dan saya percaya insya-Allah Malaysia ke depan akan lebih baik. Alhamdulillah dengan rakan-rakan kita, dengan sumur Nusantara, nama Malaysia akan harum. Malaysia sekarang bertapak sebagai satu negara, bukan sahaja pendiriannya tapi prinsipnya. Ini negara bebas dan merdeka, sanggup berkawan dengan semua negara China atau Amerika, dengan siapa saja, tetapi tetap tegak prinsip kebebasan dan keadilan tanpa takut kepada sesiapa pun. Takbir! Allahu Akbar! Free Palestine! Free Palestine! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.